Selalunya, bila kita sebut Perang Dunia Kedua di Asia, apa yang terlintas di fikiran? Mesti Pearl Harbor kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, serangan yang sebenarnya memulakan perang di rantau kita ni berlaku beberapa jam lebih awal di sebuah pantai yang sangat dekat dengan kita? Jom kita singkap kisah sebenar macam mana Perang Dunia ni meletus di Asia Pasifik. Okey, ingat tarikh ni baik-baik. 8 Disember 1941. Ini bukan sekadar tarikh biasa. Inilah hari di mana nasib seluruh rantau kita berubah dan dunia terjerumus ke dalam satu kancah perang yang baru dan sangat dahsyat. Jadi, apa yang istimewa sangat pasal hari itu? Bayangkan, dua serangan besar berlaku serentak tapi beribu-ribu kilometer jaraknya. Satu di bawah terik mentari Hawaii, satu lagi dalam gelap malam di pantai Tanah Melayu. Nampak macam tak ada kaitan kan? Tapi kedua-duanya didorong oleh satu matlamat yang sama. Dan inilah persoalan besar yang akan kita rungkai hari ini. Untuk faham apa matlamat tu, kita kena undur sikit masa. Sebab serangan ni bukan satu tindakan terburu-buru. Oh tidak. Ialah kemuncak sebuah rancangan yang dah berdekad lama, didorong oleh cita-cita sebuah empire baru yang sedang bangkit. Cuba kita bayangkan Jepun pada masa tu. Dalam sekelip mata je, negara samurai ni berubah jadi sebuah gergasi industri. Mereka bina kapal perang moden kilang-kilang besar. Satu pencapaian yang luar biasa, betul? Tapi di sebalik kemajuan yang hebat ni, ada satu masalah besar yang tersembunyi. Dan inilah dia masalahnya. Untuk gerakkan semua kilang dan jentera perang yang canggih tu, anda perlukan sumber. Minyak, besi, getah, macam-macam lagi. Masalahnya, Jepun tak ada semua tu. Mereka terpaksa beli daripada siapa? Daripada kuasa-kuasa barat. Kuasa yang sama mereka anggap sebagai pesaing. Jadi mereka kuat, tapi pada masa yang sama, mereka terpaksa bergantung pada musuh sendiri. Satu keadaan yang sangat bahaya. Jadi, apa solusinya? Kalau anda tak nak lagi meminta-minta, anda ambil sendiri. Inilah dia teras kepada dasar imperialisme Jepun. Satu rancangan nekat, bina empire sendiri, kuasai sumber sendiri dan putuskan terus pergantungan kepada barat. Dan dasar inilah yang ibaratnya meletakkan Jepun di atas landasan kereta api yang hanya menuju ke satu arah, pertembungan dengan kuasa barat. Tiap langkah yang mereka ambil untuk kuatkan diri sebenarnya makin dekatkan mereka dengan perang. Dan dari sini memang dah tak ada jalan untuk berpatah balik. Cuba kita tengok betapa cepatnya keadaan jadi tegang. Mula-mula, dalam tahun 1930-an, pihak tentera dah mula kuasai politik Jepun. Mereka perkenalkan satu idea besar yang dipanggil Orde Baharu Asia. Lepas tu, pada tahun 1940, mereka sah bersekutu dengan Jerman dan Itali. Dan kemuncaknya, pada 1941, mereka dan sekutunya bagi satu pukulan maut, sekatan ekonomi sepenuhnya. Konsep Orde Baharu Asia ni, kalau kita dengar, bunyinya macam bagus kan? Slogannya, Asia untuk orang Asia. Kononnya nak halau penjajah barat, bina satu blok ekonomi yang kuat dan kongsi kekayaan sama-sama. Tapi, di sebalik semua propaganda ni, realitinya mudah je. Jepun yang akan jadi tuan besar yang baru. Tentulah kuasa-kuasa barat tak akan duduk diam tengok semua ni. Bila Jepun mula menceroboh China dan Indo-China, mereka pun bertindak balas. Mereka guna senjata paling kuat yang mereka ada. Tapi, bukan bom atau peluru. Senjata mereka ialah ekonomi. Mereka sekat penjualan minyak kepada Jepun. Cuba bayangkan apa jadi. Tiba-tiba, paip minyak ditutup. Besi keluli pun tak ada. Kapal perang tak boleh belayar, kereta kebal tersadai. Lepas tu, semua duit Jepun di luar negara dibekukan. Terus tak boleh beli apa-apa. Dengan serta-merta, seluruh jentera perang dan ekonomi Jepun mula lemas. Bila dah tersepit macam ni, apa pilihan yang ada? Para jeneral di Tokyo pun bentangkan peta. Dan apa yang mereka nampak? Satu harta karun di depan mata. Asia Tenggara. Tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Hindia Timur Belanda pula penuh dengan minyak. Tiba-tiba, pencerobohan bukan lagi satu pilihan. Ia dah jadi soal hidup atau mati. Dan ini membawa kita kembali semula ke tarikh keramat tu, 8 Disember. Sekarang kita dah faham kenapa ia berlaku. Jepun bukan sekadar mengamuk. Mereka sebenarnya sedang membuat satu pertaruhan habis-habisan untuk rampas sumber yang mereka perlukan demi kelangsungan hidup empire mereka. Pertaruhan ni ada dua bahagian. Bahagian pertama, yang semua orang tahu, serangan mengejut ke atas armada Amerika di Pearl Harbor. Tapi, dan ini yang ramai tak tahu, beberapa jam sebelum bom pertama jatuh di Hawaii, askar-askar Jepun dah pun mendarat di pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru. Ya, Perang Pasifik sebenarnya bermula di sini, di Asia Tenggara. Kenapa serang Pearl Harbor? Strateginya sangat licik. Tujuannya bukan untuk tawan Amerika, ia cuma satu tumbukan knockout.
lumpuhkan tentera laut Amerika dengan satu serangan mengejut. Ini akan beri Jepun masa, mungkin 6 bulan ke setahun, untuk tawan seluruh Asia Tenggara dan bina kubu pertahanan yang kuat tanpa sebarang gangguan. Satu pertaruhan yang sangat berisiko tinggi. Jadi, berjaya tak pertaruhan besar Jepun ni? Untuk seketika, ya, boleh dikatakan ia berjaya dengan sangat cemerlang. Gelombang kejutan dari serangan ini melakar semula peta dunia dan menyalakan api perang di seluruh lautan Pasifik. Tapi, ada satu akibat yang paling besar. Jepun telah mengejutkan gergasi yang sedang tidur. Amerika Syarikat, yang selama ini cuba elak dari terlibat dalam perang, kini bangun dengan penuh kemarahan. Dengan menyerang Pearl Harbor, Jepun bukan saja melumpuhkan sebuah armada, tapi mereka telah menyatukan seluruh rakyat Amerika untuk menuntut bela. Tapi sebelum gergasi itu betul-betul bersedia untuk bertarung, cuba tengok betapa pantasnya Jepun bergerak. Menjelang April 1942, maksudnya hanya dalam masa 4 bulan, bendera matahari terbit Jepun dah pun berkibar di Hong Kong, Manila, Singapura sampailah ke Jakarta. Dari sempadan India hingga ke lautan Pasifik, empayar baru Jepun terbentuk dengan kepantasan kilat. Buat masa ini, rancangan gila mereka nampaknya bukan saja menjadi, tapi melebihi apa yang mereka impikan. Tapi, macam orang selalu cakap, senang nak bina, susah nak jaga, kan? Gergasi yang mereka dah kejutkan tu kini sedang kumpul seluruh kekuatan industrinya untuk membalas dendam. Jadi, empayar baru Jepun ni sebenarnya dah ada tarikh luput. Persoalannya bukan lagi jika mereka akan diserang balas, tetapi bila dan di mana pertempuran laut terbesar dalam sejarah manusia akan bermula.